Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh letak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada penonton-penonton. Kau betul, aku pun betul. Cik Mat Okey, kita sambung balik session yang kedua. Izinkan saya bertutur. Izinkan saya bertutur. Oh, wow. Oh, Don't play ya. Cik Mat, soalan tadi apa kita nak tanya tadi? Aku pun lupa, Jen. You masuk court, you lupa soalan you Tadi dah ingat. Lepas tu kita dah tanya sebelum kamera rolling tadi. Ada masa ada masa bila naik nak cakap dengan judge, tengok je. Macam okey sekarang ni apa klien kita ni politician. Kita cakap pasal case lah. We start from one scenario lah. Maybe that lepas ni Mr. Guna, you can elaborate sikit ke how to give solution sikit ke, just awareness lah, how we can apa nama? I'll do my best. Just maybe can help us lah macam mana kan. The area Soalan yang kita tanya tadi dekat luar tadi. Kita dah tahu yang anak guam yang kita wakil ni, yang belum kita wakil lagi lah, dia orang datang, kita dah tahu dah yang dia ni memang, dia pun dah mengaku salah tapi belum judge lah, dia dah mengaku lah dia salah, yang kita pun sendiri dah tahu dia ni salah. Belum jatuh hukum. Tapi dia ada duit untuk buka kes apa semua. Nak defend lagi ke diorang ni? You akan accept lagi ke this kind of job even though you know that this guy is guilty lah? Okay. Just a testing. Contoh. Macam ataupun ni. Keputusan ni kebanyakan ini lawyer. bukan kes je, ini you judge Mr. Guna punya credibility. Ni aku cakap kebanyakan lawyer akan ambil ke ataupun orang boleh tolak secara baik ke, macam tu. Okay. How lawyer works lah. Dapat saya lah. Alright. Macam misal kata you kata you akan bela dia ke apa? Okay, macam ni. Tapi pertama kali duit. Okay. Bukan nak kata peguam buat macam ni ke macam ni. Ada banyak peguam lah. Ada yang kata etika, ethical practice lah. You mesti buat ke, you mesti bela dia. Kalau you kata I tak boleh ke apa-apa, this is an ethical question lah. Alright. Yang tertuduh tu, dia ada constitutional rights tu tau. You faham? To be apa? To be defended. Dia ada rights, dia ada hak. So peguam pun mesti tahu, tahu juga mungkin dia telah membuat kesalahan, mungkin tak. Siapa yang tahu sebenarnya dia buat kesalahan? Tak ada keterangan, tak ada saksi datang, tak ada apa-apa, tak ada bukti, tak ada apa-apa. So kita mesti beri peluang kepada tertuduh dalam mahkamah untuk membuktikan kes dia. Mesti. So itu satu-satu hak yang tertuduh ada. Semua orang ada. Tak boleh macam macam Mas Faisal kata ada soalan yang tanya you bunuh dia ke tak? Ya, I bunuh. Betul. Okay. So, I sebagai peguam, apa I nak buat? I nak bela dia ke tak? Ya, okay. I akan bela dia. Tapi, atas dasar, bila I bela dia, I nak tahu macam mana polis telah mendapat bukti, macam mana kes dijalan di mahkamah, adakah saksi-saksi yang relevan telah dipanggil. We must have a fair trial. Okay lah. But he already tapi admitted. Kita tak boleh sabitkan dia, kita tak boleh salahkan dia just by dia punya keterangan. Ya, saya telah buat. Dia ada hak untuk dibela. Mungkin kurangkan hukuman macam tu. Kurangkan, exactly. Boleh buat mitigasi. Kalau bila I buat mitigasi pun I bagi tahu mahkamah, ya dia salah. Dia telah bersalah, dia pun di dalam pengaruh dadah. Ataupun di dalam pengaruh dadah tak boleh lah. Itu susah. Pengaruh contoh ada benda asing masuk. Contoh dia orang boleh asingkan pergi ini kategori dia tak normal.
Tapi okey, kalau macam kalau peguam bela dia, peguam pun janganlah fabricate stories. Jangan menipu mahkamah. Dia buat ini, dia tak buat itu tak boleh. Be honest with the court. Honesty is the best policy lah. Betul tak? So dia kata yes, Yang Arif, yes, he admits his fault, okay, but because of the extra circumstances, he has done this, he has done that. So kita mesti mitigasi lah, buat satu mitigasi yang baik. Dan dia ada keluarga, ini kesalahan pertama, dia tak campur hal dengan sesiapa. Tapi the way macam kalau kita tengok TV kan Mr. Guna, macam bila contoh SPRM kena tangkap, first camera akan tutup muka, tutup baju dengan muka, malu semua tu. Tiba-tiba tak demand for trial, lepas tu baru tunjuk muka. Meaning that bila you dah appoint lawyer, baru you confident, oh I tak bersalah. Waktu mula-mula tangkap, tutup muka that we know maybe dia bersalah lah. Tapi bila appoint lawyer, okay, I will appoint strong terror punya lawyer. Wah, lepas tu demand I need a trial. Maybe it's on the advice of the lawyer. Is it? Yeah, maybe. You know, pertama kali you kena banyak lah. Bila masuk mahkamah pun, orang pun like, kat luar mahkamah pun tutup. Dia tak nak tunjuk muka ke public. Banyak orang, mungkin dia saudara dia tak tengok, mungkin dalam 80 tahun dia tengok dia, oi, saya tahu dia. Tapi boleh request ke kalau macam kita turun daripada, contoh keluar daripada truck polis tu kan, cik nanti gambar saya blur kan. Contoh. Macam polis buat editing. Tak, contoh. Kalau boleh saya nak tutup muka saya. Tak je yang sensitif baru ni, yang ustazah turun yang kena langgar, yang ustazah langgar budak tu. Yang dalam sekolah. Dalam sekolah tu, dia pakai baju lokap lengan pendek. Lepas tu ustazah you kena bagi lengan panjang lah. So that's the sensitivity. Isu pakaian yang I think you brought up the issue pakaian semua yang lokap ke orange lah. Tapi yang tokoh-tokoh yang besar VIP tak pakai, dapat suit lah itu. Itu sampai hari ini banyak orang soalkan. Kenapa ada distinction? Betul. That's why we need lawyer. Dia datang, okay lah, let's say Dato' Seri Haji datang dengan suit, tie, coat. Tangan tak gari. Tak gari. Dia datang lokap gari semua. So, asal dia orang miskin ataupun yang ni orang ada duit. Mana perbezaan ini? Betul. So itu banyak orang tanya tapi tiada siapa bagi penjelasan. Can you? Sepatutnya I can't because penjelasan ni daripada siapa? dari authority lah. Dari authority. Okay, government, the prosecution, the AG chambers. Kenapa you charge dia? Kenapa you bagi dia masuk mahkamah dengan dia punya suit latai? Malah yang orang lain lock up dengan sini besar-besar. Lock up polis. Macam mana perbezaan dia? So ini, if I say, kalau dari misal kata, dia mungkin Perdana Menteri dulu. Okay. Dia somebody dalam pengarah ini itu company besar-besar. Kita pun taklah, Malaysia banyak emosi tau. Betul? Banyak emosi. Dah susahlah, janganlah dia dulu dia prime minister, you nak bagi dia lock up punya outfit dah. You teruklah, tak apalah, bagi dia exception. So sini Malaysia you boleh ada duit macam-macam boleh bikin. Agree? Betul? Betul tak? So it's just that. Somebody contoh macam CEO. Macam you kata gari, tangan gari. Kenapa Najib tak gari tangan? Betul? No lah, tak boleh lah. Come on lah. Why? Najib marah tau. Sorry, Rosman lepas ke sekarang? Rosman akan depan gari you ambil kat rumah, habis lah you. So Sosma. Oi, okay, Rosman. Sosma ni ada ke? okey ke? Masih relevan ke? Ataupun terus nak pakai yang macam ISA ke? Ini macam detention without trial. Detention without trial. Okay, ya. I personally think, saya berpendapat bahawa okay, kita ini Malaysia ada pelbagai kaum. Okay, pelbagai kaum. So ada kemungkinan racial tension boleh timbul. Dan okay. sebab kan akta Sosma ni. Yes, akta semua. Akta I say lagi akta poka, sedition untuk percakapan. Tapi then lagi satu, banyak teroris. Yang dulu kita dapat ada problem dengan terorisme lah. Ya betul, di Lahad Datu, di Sauk, semua dapat.
So banyak orang kata, peguam pun kata akta-akta ini mesti dimusnahkan, mesti dimansuhkan, mesti abolish. Tapi I tak tahu. Okay, I bagi soalan balik kepada Pijat. Cik Mat lah. Jadi Aku pula. mestikah akta-akta ini dimansuhkan atau diabolish? Ta- Berdasarkan pada situasi di mana Semasa. kita ada teroris lah, Teroris. kita ada kalau ada satu geng kalau diorang keluar on bail ke apa-apa, Mesti hantar mesti balik. teruk, Boleh mesti teruk. kucak-kacir, mesti apa-apa. Patut ada Swiss lah. Ingat. Ada satu Swiss lah, boleh tekan tak boleh tekan. Masa ni okey, masa kalau hal ni boleh tekan Swiss. Hal ni Swiss ni let lu lah, kita biar dulu. I rasa lah. Yalah. So- So itu pendapat banyak orang lah. Macam peguam, ada peguam kata no, kita mesti ada SOSMA, kita ISA lah, OKA lah, inilah itu mesti ada. Tapi ada yang peguam yang kata tak. Kita alright, macam hak orang, right? You kena sabitkan, you kena tangkap. Soalan yang dikemukakan oleh peguam pada hari ini, kalau you tangkap dia, kenapa you campak dia dalam lockup, tak ada detention without trial? Apa? Dia punya hak. Dia ada hak. Dia Yalah, ada dia constitutional rasa right. set lah. Charge him. Pendakwa raya lah tak buat kerja. Dakwa dia, dia dapat peguam, then tengok dari sana. Then you teruskan bicara, you nak penjarakan dia, okay, kesalahan dia teruk. Dia terorisme itu, sentencing to 40 years lah. But high security. Pakai tu kaki. So What do you call that? tukarlah sikit. Tapi you buang dia dalam You hantar majlis tanah, alo gajah. banyak keluarga banyak keluarga sekarang merayu tau. Dia punya anak dalam. Sosma. Ada kemungkinan anak itu Tak bersalah. bukan Victim. victim. Bukan dia buat apa-apa salah. Mungkin dia punya geng. Tapi dia kena tangkap sebagai satu Satu kumpulan. kumpulan. So kena sabit juga. So kena So tinggal lah. banyak soal sini Yalah. Banyak. Bila cakap pasal tu Mr. Guna, one more issue yang paling menyampah sekali, tiba-tiba let's say you polis tangkap satu penjenayah. Oh, ada rekod bersalah dulu, ada 16 kes dulu. You dah ada 16 kes, kenapa you ada kat luar lagi? Kenapa you Ini Ya, soalan betul tak? Ini soalan I pun tanya saya banyak kali. bahaya kan? Orang ni dah jahat sangat. 21. Dia kena tangkap, then Kes kesalahan dia lampau. ada Kes sampai dalam kesalahan ini kesalahan ini. Ha. Apa dia buat kat luar? Apa buat kat luar? Macam mana kan? boleh Ha, keluar? macam mana dia boleh keluar? Itu sistem kita. Sistem kita. Sistem. Okay. I pun tak boleh cakap. I boleh cakap mungkin boleh dapat ni lah, mungkin Maybe, I okay. boleh cakap banyak. Tapi I pun tak boleh pasal I mesti dapat bukti. Betul. Betul tak polis buat macam tu? Betul Sebagai tak? pengamal undang-undang, diorang kena bercakap by fakta. So betul. I biasa. Then I cakap, dia dah ni banyak. kena sabit berapa kali? 4-5 kali dia masuk penjara, masuk. Sekarang apa dia buat kat luar? Apa kat luar lagi kan? Kes yang sama. Kes yang sama. 6 kes dadah, 7 kes Tu rogol. dia datar, Then rogol still- lah, inilah. Tapi dia keluar makan aiskrim. Relax. But people Then change. Do kena you believe that people change? Kena tangkap pun kes yang Sama je. Sama. So, Related. kalau ditanya siapa pun tak ada jawapan. But kita tak safe Kita kan? mesti fall back kepada pendakwa raya, AG Chamber, peguam, bersilantik satu peguam, tulis surat pada diorang, kenapa ini? Kau kena jadi Jan, pendakwa raya. Tak, Lepas ni aku appoint kau pendakwa raya. dia berani buat sebab dia tahu ada kat belakang dia ada lawyer yang power. Mungkin Dia disabitkan belum dijatuhkan. Tadi kes tu di kes memang Tapi kes ini tapi tak salah. Tapi dia tak, mungkin kes dah dulu salah. dah habis dah. Dah beda masuk penjara 6 bulan, 1 bulan. Dia keluar. Banyak kali keluar. Berapa kali nak keluar lah. Asyik dia orang happy ke duduk kat dalam macam tu. I ada pernah berkawan lah dengan orang-orang yang pernah duduk kat dalam. Dia orang cakap kadang-kadang aku lagi happy dekat dalam. Apa dia? Dia lagi happy dia dekat dalam. Itu Sebab better lah. lama dia duduk kat dalam daripada dia duduk kat luar. Ya, Kat luar ya. orang tak berapa nak berkawan dengan dia sebab Ya. kes lama dia dengan dia ni. Kawan rapat semua dalam. Dia lebih lama kat dalam. Contoh dia umur 4, contohlah dia sebaya Ya. kita kan. Ya. Separuh daripada umur dia tu duduk kat dalam. Yalah. Betul. Yang tu dah
Itu dah separate issue lah kot. Kat dalam dah tak ada Yelah, undang-undang dah dia lah. tak ada happy. I dapat banyak kes di Malaysia ini dari pendapat saya tidak ada jawapan tau. Okey ke? Jawapan pun kalau you beri jawapan pun you pun tak pasti jawapan itu benar atau tidak. Pasal very hard. Banyak like say banyak emosi, banyak ini, banyak circumstantial evidence, society Understand. lah, inilah banyak Politics. pengaruh. Yes. Lah, society lah. Banyak pengaruh. See like Britain lah, kalau dia masuk. Oh. Masuk. Ini bukan macam okay lah, macam alright. I nak dapat pendapat lah. Pendapat you. Rahman. Standby. Dapat. Tengok I dapat tengok satu video makcik semua. Allah, masa dia nak ampun Najib. Najib Okay. Now, kita tahu Najib mungkinlah itu Jolo sudah bagi dia masuk dalam ke apa-apa, tapi dia pun tahu apa dia buat. Masa dia nak lari sini lari sana dia kena tangkap. Tapi apa saya ini pun isu emosi lah. Ada orang kata okay, I tak deny perkara ini. Dia ada orang kata dia Najib orang yang baik. Baik hati. Dia tolong orang, dia tolong sini, tolong sana. No, I tak deny. I'm not denying. Mungkin. I sendiri pun admit yang dia mungkin Sekejap, kau jangan dia jawab dulu, help nanti aku tanya many kau. people. Mungkin. Tapi yang I tengok yang makcik-makcik semua ini dia merayu tau. Ampun dia lah, keluarkan dia lah. Tapi apa saya ingat, Your question is? you orang ni tahu apa kesalahan dia. Apa dia buat. Banyak duit telah keluar dari negara ini. You orang tahu kesalahan, seriousness of the offence. Tahu tak? Tapi itu, then I ingat, okay, mungkin satu masalah. Dia tak faham situasi kes ini, tak faham apa jadi, tak faham kenapa dia masuk, tak faham itu. So not very educated in that sense. Tapi kenapa you masuk dia dalam 12 tahun, 16 tahun, tak boleh lah macam tu keluar lah. Dia tolong saya lah. Dia bagi RM10 hari itu. RM50-500. So banyak emosi lah yang Man, yang kau rasa? dimainkan pada hari ini, emosi. Maksudnya undang-undang kita ni macam tak berapa tajam. Dia ditumpul sikit kan. Kita mesti be firm. Dalam mahkamah, I think you raise, I don't know, itu soalan pun. Dalam mahkamah, magistrate nak bagi sentence, okay, mahkamah dapati tertuduh ini salah, disabitkan kesalahan, denda RM500. 500 saja. Ini kesalahan bukan RM500 tau. Ya. Tapi 500 lah, bayar. habislah cerita. Pundek. Settle macam tu je. 500. Banyak. I tengok you punya case is true because tak setimpal tau. Betul. So untuk sentencing saya berpendapat undang-undang sana macam you kata mesti diubah. Macam scammer, alright. Bagi scammer. Scammer okey, dulu sekarang scammer semua di-charge under cheating atau misleading or fraud. Okey? Kenapa? Itu saja undang-undang yang ada. Yang ada. Tak ada phishing lah, impersonation lah. Yang ini semua, mana undang-undang hari ini itu? Mana provision untuk itu? Tak ada. So dia tak boleh charge atas itu. So dia charge atas fraud dengan Itu sajalah yang cheating. ada. Habis. So fraud dengan cheating, kalau you tengok sentencing, not much. 10,000, 20,000, 50,000. 10,000 maximum 30,000. Not below 10,000 maximum 30,000. So Sekejap je. Saya ingat satu orang punya 50,000. dia tipu orang, settle Juta, dah. Settle. tapi bayar So 10,000. mahkamah tak boleh exceed that limit. Tapi that is the only provision dalam penal code, alright, yang magistrate boleh pakai. Okay. Tapi magistrate dah tengok apa lagi boleh pakai untuk scammer, tak ada. Because of the pendakwa raya tak bagi. Yes, so I think kerajaan mesti, pendakwa raya mesti Tak buat kerja. ubah sentencing to include phishing, impersonation, ini semua All those as phishing, the next
offence for the scammers. Because those days mana hari ni digitalization semua dia orang pakai. Betul. So tak ada undang-undang untuk itu sekarang. Mana ada? Mr. Guna, one more thing that I hate most dalam berita. Ada satu kes, tapi harap-harap orang di luar sana tidak membuat spekulasi takut akan apa? Jangan buat Spekulasi takut akan apa? Takut akan mengganggu prosedur mahkamah. I thought you ada Arif. How come external can be influence of your judgment? You got what I mean, Mr. Guna? I mean in the berita biasanya dia akan kata orang di luar sana berhentikan spekulasi lah. I mean, takut mengganggu. The court is going on, you withhold your comments and all that. Order rakyat lah, order people lah, in Facebook, because court in proceeding lah. Correct. Okay. But you said you ada Arif, you paling pandai. How come the external factor can influence your judgment? Kalau pokok tak bergoyang, tak ada angin. You say external? External mean outside lah, because you need your bukti, everything in mahkamah. Oh, so you're trying to say you're not Arif lah. Don't talk. I mean, they can talk. It shouldn't be affecting the young. Exactly. Kenapa pula orang luar katalah I'm a influencer, I kata this jahat. How come influencer outside from the court can affect the judgment here? Exactly. Okay. Now, the court. You panggil dia tu, I nak jumpa dia. I nantilah. I think example. Correct me if I'm wrong. The fact that that is a slap on the media lah. They put a slap on that. What's the word to use? Full stop. No, there's a word to use. Gag order. Okay. Gag order means all cannot talk about the case that is proceeding now. Gag order. Why? Because not so much the judge. Yes, we are all human beings. Kita semua manusia. Okay? Kita boleh pengaruh sesiapa-siapa. Alright? Judge pun manusia. Okay? Now, the judge may hear things. Of course. Okay? Rumors. You mean to say he's only a human being. He may be influenced too. Similarly, outside, people are influenced. Semua rakyat mungkin dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang dibuat. Of course. Oleh media ke apa. Betul. So media dia main peranan yang teruk. Okay, dia akan ubarkan cerita lah, masuk line evidence lah, inilah. So, no, I know. But it is happening in Malaysia. Fuck Malaysia. Macam mana kita nak berhentikan ni? Macam mana? Sack all the media or ban the media? No. Take all factors, ambil semua faktor daripada external ni. Tapi banyak. That's dangerous. Investigate. That's dangerous. Nanti banyak kepala tahu, Mat. Banyak kan? Maksudnya terlalu contoh. pandai daripada orang yang berhak. Tapi investigate. Pandai cakap je lah. Ya, tak apa. Tapi investigate. Memang kerja investigator. Tu cakap kalau tak ada angin takkan pokok bergoyang. So, bila ada orang cakap, okay, kenapa dia bunuh? Sebab ada orang lain. Investigate lah. Kalau tak ada, then you eliminate the bukti lah. Okay, agreed. I setuju dengan kenyataan Cik Mat. I will revert here again. Kes ini telah dijalankan di mahkamah. Keterangan telah diberi. Relevant dokumen telah dikemukakan. Okay. Bicara telah diteruskan sehingga habis. Keputusan telah diberikan oleh mahkamah. Kenapa Yang Arif mesti dengar cerita lain-lain yang semua keterangan yang telah diberikan dalam mahkamah adalah relevan dalam kes ini? Tak payah dengar kat luar. So, rely on insight. Exactly. That's it. So I know, tapi boleh dipengaruhi. Sebab understand. Dengar tak Mr. Guna cakap tadi, Malaysia ni penuh dengan emosi. Yes. Contohlah kes Exactly. Zara. Macam-macam speculation. So yang bercakap tu kita tak tahu dia ni siapa. Dia tak tahu dia ni siapa. Lepas tu tiba-tiba dia bagi pendapat, dia bagi masuk yang dalam dia mesin bagi basuh spekulasi. lah, washing machine, masuk then spekulasi fall apa sana semua. lah. I know it's true. I pun macam apa lah ni. So dia akan tambah nanti, akan tambah investigator. Ada mesin basuh. So investigator nak akan pergi pula. Betul ke ada mesin basuh? Yalah, investigate lah. Tak, maksudnya sekali benda tu contoh ada kalau tipu, tak ada pun benda ni. Kan dia dah buang masa penyiasatan. Penyiasatan nak jatuh hukum pun 10 tahun.
Bukan nak jatuh hukum besok. Yalah, tapi itulah. Kalau court kata okey, dia kes- akan jadi buang masa daripada segi penyiasatan lah. Yeah. tak ada buang masa. I, Dia buang masa dia 3-4 tahun dah. Rosmah pun tak masuk-masuk dalam lagi. belum masuk lagi. I mean just this one lah, Mr. Guna, janganlah marah. Nanti sama I pula. I put it back to you. I put back to you. No, I taruh sama you. No, macam You nak ikut dia ke? tak nak. Tak nak. Ayolah, jawapannya tak nak. I mean just one of macam annoying part lah, macam benda-benda ni. Ask. I try to answer lah. You just macam kenapa pula? Okay, ada cerita, you investigate lah. Janganlah kata jangan apa ayat aku tadi? Mempengaruhi. Mempengaruhi. Takkanlah mempengaruhi keputusan mahkamah. Kau ni bodoh sangat ke? Tak kan? Like I said, Tapi I agree, emosi tu ada. Malaysia kuat benda-benda tu. Seperti yang I bincang tadi, even saya mengaku, okay, ada kala bila I dengar keterangan dari satu saksi, bila I dengar keterangan dari sana, I pun boleh dipengaruhi sebagai peguam. Ya, Kita manusia tau. betul. Bukan Malaysia sajalah rasanya. How strong you're here, how strong you're here. Agree lah. Kalau dia And your pundek. yeah, very strong. Kalau teruk lah dia ni. Dia sensor Okay. That's why I like Yalah. emosi banyak mempengaruhi Malaysia. keputusan bukan saja mahkamah. Kalau you depan bapak pun you cakap tapi you salah, bapak pun okey lah. Yelah. Agree lah. So it depends lah. Malaysia, that's why Malaysia ada pelbagai kaum tau. So many different races, religion, what not. Judge pun nak tengok ini family, Indian family. Saya ada satu Indian family, divorce matter. Dia masuk wife dengan husband, lebih kurang 40-50 tahun. Cakap, nanti tengok kerusi pun melayang. Macam tu. Kenapa? Dia tanya mana saya punya emas semua, rantai emas semua. Dari nenek saya lah, tak tahu siapa mana. Then husband dia dari sana, dia kata, you nak? Dia kata, dia bawa ke dalam bilik. I nak tengok juga. Dia buka bag, ambil keluar, pawn receipt. Nah, you pergi ambil lah di pawn shop. Oh, dia hantar pawn. Dia ambil semua duit, pawn shop, dia suruh redeem lah. I tengok muka dia macam ni. Itu Cik Mat kan tu kan? Sorry. Macam you jugalah. So, bermacam-macam Yelah, understand macam-macam. lah. Betul lah. Dalam mahkamah pun bila bicara kes yang teruk lah, bila you dengar pun you kata, apalah ni, kenapa? Tapi I tengok siapa yang salah. Kes pun belum habis lagi. Yelah. Kita pun tak tahu siapa yang salah. We have many actors in this country. Agree. Macam Betul. India, actors Tak banyak. can be politicians. VJ VJ. But here, okay, politicians can be actor. can be actors too. Okay, so mana tahu. Betul. Betul. Kalau macam saya ada anak kan, muda lagi baru lepas SPM, diorang nak pergi ke arah, saya cita-cita nak jadi lawyer. So Why not? Got still time, ada masa. Untuk ya, sebagai seorang lawyer yang 26 tahun pengalaman dalam lawyer, rasa boleh ke nak galakkan budak-budak muda ni ambil lawyer punya degree ke? Boleh. Selepas you nampak emosi, all the problem of the undang-undang, rasuah and all. It's a matter of how you approach them. So you still Sebab kita tengok sekarang Mak Very good idea. Orang dalam macam Mr. Gunan cakap, kita berbilang kaum kat Malaysia ni, tapi yang kita tengok selalu dalam dia keluar dekat TV ni, lawyer banyak daripada India, bangsa India dan Sing.
Ya, banyak sing. Punjabi. Baiklah. Diorang suka dalam lawyer ni. Ya. So It's in their blood. Mula. Sekarang kalau saya tak silap, you masuk mahkamah, banyak orang Melayu peguam negara sekarang banyak Oh ya. Tapi tak famous. Tapi I tanya banyak perempuan Melayu dia keluar dari UiTM ke Mara. Dia keluar dia habis dia pergi corporate center, Corporate center apa? corporate companies. Okey. Company corporate. Dia tak praktis. Banyak. Tapi dalam 8-9 tahun lah, I think dulu tak ada banyak lah. Sekarang The tahun last 9 years belakangnya. banyak Melayu sekarang. Oh. Some are good. Some are good. Ya. Kalau kau cakap yang sing Indian tadi tu semua kote panjang kote besar. Hardballnya. Walaupun macam ni tanggung. Itu Macam- macam Itu sensor. Tera cakapnya. Tak payah, nanti yang edit. Okay. Tak, I setuju lah. Setuju. Betul-betul setuju. Kita mesti galakkan Generasi baru. generasi baru. Fokus. Fokus. Pasal my uncle kata selalu. Kalau you nak main sekarang, Main apa? apa-apalah. Okey. Pickleball. Main guli ke apa ke. Kalau you nak main, main untuk sekejap saja, mungkin 1-2 jam, lepas tu pergi belajar. Okey. Apa basically dia kata is this. Dia kata you suffer now, enjoy later. So masa you suffer now, you study hard, burn the midnight oil, burn, sacrifice all, football sacrifice, then be somebody. When you be somebody, that's when you enjoy. You can buy a car, a house. Raman tak Tapi I setuju. tak dengar bapa cakap masuk sini, keluar sini. For him, right, Mr. Guna, work hard, play harder. Oh, Dia baga. is it lah? Boleh ada. Serius lah? Ya, Raman. Betul ke? Work hard, play harder. Tak ada okey lah. Okey, mantap, okey. Semua orang ada peluang. Adalah. Betul tak? Ya. Semua orang ada peluang. Okay? In this country, Malaysia, banyak orang ada peluang. Betul. Tapi itu untuk you ambil peluang. Hmm. Dan bila you ambil peluang, you mesti serius dengan peluang itu. If not, cannot. Agree. Huh? Go for. So Betul. lagi 10 tahun contoh, lagi 10 tahun mungkin kita ada generasi yang baru kan. Undang-undang macam yang ada kat Malaysia ni kan. Negara kita ni boleh ke jadi negara yang menegakkan undang-undang lagi? Ataupun Dengan generasi baru. generasi baru Ataupun bayar je. ataupun semua depends on berapa kau boleh bayar. Lagi 10 tahun lah kita tengok. So constitution will collapse. Boleh ke betul ke ayat tu? Yelah. Constitution. Betul ke man? Ataupun Constitution. Constipation. daripada segi pengalaman kan, daripada segi pengalaman lah, kita minta pendapat, minta pandangan Tapi ataupun undang-undang pun boleh diubah. Betul. Improve. Can improve. Ah. Or you can tighten the Tighten. undang-undang. Ya. itulah. Tapi yang mengentakkan undang-undang duduk kat parlimen tu macam monyet kat atas tu. Itulah monyet. Itu that's why I'm Parlimen, coming back what I'm saying. Ini semua sistem kita mesti tukar. Macam mana nak tukar sistem ni? You pergi tengok parlimen debate sana. Semua orang kecoh, jerit sama sendiri. Tapi tak bincang apa-apa tentang rakyat, tentang apa nak jadi, apa boleh kita boleh ubah, Self-claim. apa ni, tapi panggil nama lah, panggil itu. I tengok pun malu tau. Betul lah. Kita generasi yang baru ni pun sekarang boleh tengok je. Kenapa dia orang jerit dekat dalam tu ya? Anak je yang tanya kan. Macam kes Zahid, alright? Okay, DNA itu. Kalau ada lah peguam dari UK, peguam dari mana-mana lah. Dia datang sini, dia tengok macam mana DNA diberikan oleh AG Chamber, memandangkan kes ni telah jalan, saksi-saksi dah panggil, pembelaan defendant mesti masuk pembelaan sekarang.
you ingat dia takkan gelak. Kartun Kartun. Kartun. So similarly, Parlimen banyak orang kata, you tengok kartun ke sekarang? Tahap sekarang macam tu. Ya, betul. Kita So, perlu ada ahli but parlimen yang 10 padu-padu. tahun dari lah. sekarang, kalau generasi kita pada masa itu dia tak bangun, dia pun mesti tahu macam mana nak buat, macam mana nak belajar, apa nak belajar, macam mana nak ubah. Fikiran dia orang mesti ubah. Kena tukar ahli parlimen nanti. Budak-budak ni nak pangkah nanti kena tengok lah, jangan pangkah-pangkah. Macam ahli parlimen kata, saya ingat masa dah tiba untuk MP, ahli parlimen, kita mesti dapat orang muda. Bukan yang tua-tua, Dinosaur. yang segala itu semua mesti tukar. Dinosaur. Dinosaur, ya right. Tukar pasal dia masih ulang same policy, same perkataan, same like dada. Dada. Semua Sama same. saja. You masuklah fresh ideas, fresh people. Pasal dia orang tahu, generasi dia belajar lain, kita belajar lain. Betul. So, fikiran dia pun lain. Dia punya. Tapi ini tak jadi. Ini mana ada. Tak ada siapa-siapa yang buat ni. Tapi when you talk about pasal Zahid punya case tu, I tak tahu lah, pedangan I lah. dalam kes NDNAA tu, Apa dia? Zahid tu, rasanya the committee of lawyers kot. Pihak minta rayuan kan, keluar Ini- balik, suruh dia masuk balik ke Mahkamah Tinggi. Bar Council. Bar Council. Ambiga lah. Dia yang leader. That's why Yang itu nampak telus bila lah. dia buat ini, saya pun happy pasal dia file a notice of motion in the Court of Appeal for leave to bring this case back to High Court. Bicara. That means not to bukan untuk sabitkan Zahid, Datuk Seri Zahid. Ni Datuk Seri lah dia baga. Bawa kes balik ke Mahkamah Tinggi. Tinggi dan bicara Sekali lagi pasal ada keterangan yang lain prima facie. mungkin akan timbul dan dapat memastikan pasal kalau pembelaan telah dipanggil pada masa perbicaraan pada masa itu, mana you boleh DNA case. Tak masuk akal langsung. Betul tak? So, I think Because a prima facie case has been established by the prosecution. Then you say, no, we DNA. You belajar dari mana? you bawa I jumpa dia. Siapa tu yang decide tu? So, I nak tanya, betulkan saya sini ya. Correct me if I'm wrong. Setakat ni, I think lah, AG telah diarahkan untuk memberi ram kapal pun hari itu, okay, MP telah diarahkan untuk memberi penjelasan tentang DNA ini. Adakah dia beri penjelasan? Tak. Tanya Pucung lah. Oh, Pucung. Pucung. Siaran terkendala sebentar. So I think ada, dia kata ada saksi yang relevan yang dipanggil, ada keraguan dan ada sikit keterangan yang telah tidak ditimbulkan. So kita mesti siasat dengan lebih teliti dan kemungkinan kes ini akan dipanggil balik. I think itu yang the lawyer punya team yang fight for this lah. I think that dia macam best sikit lah dengar barulah fight for this lawyer basically bar counsel lah, bar Bar counsel, Council. panel lawyers. Panggil dia Bar Council. Apa dia buat, dia punya tujuan bukan dia kata Zahid ini dia bersalah apa-apa. Apa dia kata? The ruling. Bawa balik kes ni ke Mahkamah Tinggi dan bicara lagi sekali. And it has been approved. Yes, of course. Court of Appeal send back Betul. the case back to the High Court. Itu baru Dah balik. best. Ataupun kes-kes macam ni, kes yang profil tinggi kan, dia punya sistem jalan lain ke, ataupun kes-kes yang profil rendah ni macam KK ni Fuck you lah. proses dia macam ni je lah ni, Case sampai sini untuk habis ni. tokong Profil tinggi ni North memang South Highway.
Memang kena saja. ikut. Kes lain ni Yang kena lain dia kena lalu MAX lah, lepas tu kena lalu Al-Aqsa lah. Itulah, itu dah you Profil tengok tinggi. kes-kes yang terlibat yang tokoh-tokoh itu boleh tangguh sini, boleh tangguh sana, masuk hospital lah, sakit jantung tangguh sini, tangguh sana, berapa lama? Tapi yelah, tangguh-tangguh ni bukan semua duit ke? Tangguh-tangguh. Duit lah, duit. Bukan duit yang kita nak, bukan rasuah lah, tapi duit bila tangguhkan tu Taxpayers money. duit lagi, Ya, duit lagi, belanja duit banyak. lagi, banyak duit. Orang ada duit boleh lah macam ni kan. Orang tak tengok tu duit, tapi belakang duit dipakai tau. Duit betul. Duit. Tu berapa saja. nak tangguh? Duit. Saya rasa dah tak lama dah. Mr. Guna, I think before we end up, kita cakap on the Rakyat Marhin punya situation lah. Who? Rakyat Marhain. biasa punya. We don't talk VIPs lah. Like that. So, katalah kita ada accidentally terkena satu bencana, ada kes lah. Susah ke nak cari lawyer ni? Susah ke nak appoint lawyer? Mana kita nak cari lawyer? Sebab tak mampulah one thing. Ataupun ada kes apa dia orang panggil, kes pro bono. Tu dah ke atas dah. Tak. Jadi sebelum ke sana. Pro bono. Sebelum pro bono. Free punya kan. Sebelum pro bono. Maksudnya bila katalah kena tangkap, contoh I kena tangkap, mana kita nak cari lawyer? What's the procedure? Okay. Berapa fees? Fees tu kemudian lagi. Fees boleh minta. Lepas I cakap fees dululah. Okay. Sebab ya semua orang nak tahu buka file ni bukan Betul juga harga dululah, betul juga. Okay, Betul juga, before betul. answer, satu orang datang, dia cakap tentang penceraian. Dia kata, single petition, wife I ambil anak tu. I 2 jam I cakap dengan dia, I tak charge dia. Okay, Mr. Guna, saya akan panggil you esok. Saya nak you buka file. Tak balik. Dia cuma dapat. Dia dapat semua keterangan I, dia pergi line lawyer, dia tahu apa nak cakap. So ada orang tak tahu. Sekarang bila orang masuk, I said masuk 1,000. Tapi kalau kawan saya tahu, I don't lah. Tapi biasa I kata, okay. Then macam mana I practice? I tengok kalau dia ada masalah kewangan ke apa-apa, I tak tekan lah. Then bila I charge fees pun, kalau I selalu I tanya, I tak tahu lah, ada lawyer kata, apa you mau tanya itu semua, charge lah. I said, you charge lah. Ini cara saya lah. I said, you okay dengan kewangan tak? Okay, macam mana? Oh, ya saya boleh, tapi saya sudah berhenti kerja. Okay, begitu. Tak apa. Ya, okay, ini fees, saya kurang 1,000, okay. You bayar periodic payment. Every month, 1,000, 1,500, 1,500 you bayar. Kalau you tak boleh bayar, you mesti bagi tahu jangan diam. I boleh adjust. That Boleh nego tapi lagi. macam Mat kata, kalau you kena tangkap lah, okay, curi 50 motor lah, pucung lah, dan Pucung. kena ambil motor ini smuggle out pergi mana-mana semualah, tangkap. You nak tajuk, alamak, dalam lock up 2 hari tak tahu siapa nak panggil. Alright. Polis pun akan nasihat you. Kalau you nak ambil, dia akan nasihat you. Tapi bukan you perlu ambil guam ada pasal tu. Dia akan nasihat you. Oh, you boleh kata, boleh saya panggil saya punya kawan nak appoint peguam. Okay, you boleh. Tu rights. Yes. Rights lah. Hak. Yes. You punya hak. That's why you should know what's your hak when you are arrested by a police. Okay. Kita nak cakap I need to talk to my lawyer. I need to talk to my lawyer. Yeah. Bila dah kena tangkap ke, atau dah dalam lock up ke, atau dah jatuh kes. Sini sorry. Malaysian. Oh, thank you. Hello. Malaysia macam-macam boleh jadilah. Oh ya, Pundek tu Faham? You okay, bila dia tangkap you, dia kata, you kata no I nak speak apa kan, you kalau otak you masuk dalam. Betul. Betul tak? Dalam dulu. Itu banyak. Duduk dalam dulu. Cakap banyak-banyak, you masuk lokal, you cakap dengan orang lain dalam sana. Macam tu. Betul. Tapi Bar Council pun ada dia punya legal directory. Okay. Dari Okay. guidelines. Peguam, appointment of lawyers. I can give you the site website. Then you open, you key in
criminal lawyers and you key in. Tapi sekarang kenapa you nak tanya mana nak appoint peguam sini sana when you are looking at one? Exactly. What the fuck? Nanti kita letak nombor telefon. Nombor telefon kita letak No, nanti. Jan, kita agent. Agent. Mission first. Business minded. You dapat commission share sangat point there lah apa ni. Tak macam bila orang macam cakap tadi kita tak habis pasal your fee tadi Mr. Guna, you said pay periodically. Contoh 200. Is it 200 sampai kes habis? Contoh kes 8 tahun. 8 tahun kena Takkanlah bayar. drag sampai 8 The one you Example lah. The one you pakai you punya like you say your wide discretion lah. Alright. You boleh stop, you say okay. You tengok ini pun emosi. Betul tak? Berkait pada mana-mana pun emosi. Ada peguam tak ada emosi ya. Nak bayar. Karpal Singh Karpal bila Singh, you masuk Karpal Singh. office dia, ada satu peti sana you masuk 500. Hah? Untuk untuk kalau Fee. orang nak jumpa dia? tak ada duit, Ya. dia boleh pakai tu duit tu. Ya, Oh, nak ya jumpa ke? dia 500. Masuk 500 je, then only boleh jumpa dia. Then lain cerita sana adalah. Oh, bukan je. Itu dia Oh, nak, kan. nak jumpa je 500. Pasal dia masuk, then dia cakap-cakap, dia dapat keterangan semua-semua, dia dapat, dia keluar. You buang masa dia. Betul. Masa dia mahal. Nak jumpa saja 500. Belum lagi buka file. Kalau you sebenarnya? You punya tabung berapa? Tu terpelang pada siapa saya jumpa. Tapi kan dia cakap tadi emosi. Emosi, bergantung pada emosi. Alah, kadang-kadang ada yang dirasa macam Kesian. hari tu mood tengah cantik. Lepas tu semua orang sebelum tu malam tu semua layanan cantik. Ya. Bangun pagi fresh tengok. Lepas tu ada satu masalah datang, dia pun hadap dalam keadaan senyum. Betul? Boleh je lebih kurang. Tapi you jangan jumpa waktu dia period. Kalau dia period RM600 mau jumpa je. Oi. Kalau perempuan cantik masuk macam Kalau perempuan cantik. Nama Syafiq boleh kira naik. This my room key. Tadi tengok tu property of mud. Habis. Joking. So it's there's many ways lah. Tapi bila you kena tangkap polis, you can ask. Ada kala mungkin you jumpa satu polis yang mungkin dia baik. I say don't worry, Cik Mat, don't worry lah. You have your rights. Thanks Sama-sama. for your service. Thanks for your service. Oh yo. Jangan dah nak habis dah. I think let's wrap up. 5 minit. Kita rasa kita give session to Mr. Guna lah kot. Cakap lah. Mr. Guna, want to say something? Yeah, Before we end up for this, I kita just punya want ni. to say dengan izin yang Arif Cik Mat. izin saya bertutur dalam bahasa Inggeris. In Tamil. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Well, I must say I was pretty excited coming here, or rather before coming here, and I'm looking at the camera, isn't it? This one. This one? Oh, never mind. I was pretty excited and never expected to have a session like this. And what we discussed today, or rather this evening, we hope we knew what we were discussing. And I stand corrected. If I've implicated anybody in any way, I apologize. So I must thank my lovely learned gentleman here for inviting us or inviting me this evening. Thank you, and I hope to come again. And my very thanks to these two Young fella. young lads here who are aspiring to be somebody one day, and I hope they are, and they will. All right. Thank you very much. Steady. Mat, kita pun nak ucapkan terima kasih lah dekat Susah nak panggil Mr. Guna ni, Jan. betul-betul Gila. rasanya beruntung lah sebab selalunya session macam ni kita cakap tadi lah memang kena bayar lah. Mana boleh free. Selalunya lah. At least one tower lah. Mana tahu. Tapi kita happy lah, for the first time dekat podcast kita sembang serius. Betul. Serius tapi masih lagi dalam quite santai lagi punya mood. Cuma rasa kena minta maaf kepada Mr. Guna
mungkin lebih rojak-rojak sikit. Kita memang macam tu. Kita rojak. This here and I there. suka rojak. Lebih sambal sikit lah. Okey. Pedas, Kacang, sikit pedas. kacang nak kacang. Kacang nak. Sebab tak ada plan Lagi sangat. petai pun masuk lah sikit. Mungkin kita pun tak profesional sangat lah Jai. kita bandar relax. So sorry lah kat je. situ. Peguam pun kucak kacang. Boleh juga. Sorry for that lah. No lah, nothing. Maybe Good. we can Enjoyed improve. We can improve. Kalau ada satu hari nanti kita boleh invite lagi sekali ke. Yes. Boleh I look invite. forward to it. Nanti kita Kita- letak kita yang apa betul-betul punya. nombor telefon Mr. Guna kalau ada siapa yang perlu Boleh. perkhidmatan kan. Ya. Tak Boleh. ya, Kalau okey. sambil Can, sambil no sambil problem. sambil kan. Yelah kita okey je kan. Kita kawan-kawan. Kita nak knowledge Or sikit. even kalau bukan saja apa-apa, kalau nak nasihat pun I don't mind giving. Free ke Mr. Guna? Yes. Oh nampak. Bestnya. Yes. Bestnya. Give you the advice. Then don't like ada color some people just go in blindly. Betul. I tell them don't. Like that day somebody asked me, Guna, can you do an agreement for me? Cepatlah for us. Agreement for me, blah 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 for agent agreement, agency agreement. I say okay. So I bought banyak agreement. All different kind of agreement. Then next day I kata, hey, what happened? How much you charge? I say, mind for you, I'll do it some not much lah. I'll do it because kawan baik. I'll do it quick. Then 2 hari lepas tu diam je. I said, hey, I don't want to mention name. I kata, hey, what happened to her? Terguna laki lah. Scammer. Oh, blindly. So Bodoh I lah. told dia. him, next time, before you go into an agreement or whatever issue or what, call me and ask me whether I feel that it is a good matter or not. Because sometimes, kalau dia buat macam tawaran 200, 300, I said, hey, hello, you jangan buang you punya duit tau. Macam cousin I kena scam $200,000. Pakai Rosma punya nama. 200,000 banyak. Oh. How they scam, they give you 200,000. My cousin tell me, Guna very good, you know. Dia duduk tepi auntie I, duduk 200,000. They paid 3 interest already. Itulah dia boleh tangkap you macam tu. 3 interest, get your confidence. Then they'll ask you nak tambah lagi 200. You tambah pasal 3 dah bayar dah. 400 lah sah. Bye-bye. Okay everybody. Okay. Okay. Thank you. Thank you again. Kita jumpa lagi lah sesi yang lain dengan tetamu yang lain. So Assalamualaikum. Peace.